Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah Ashikin binti Baharin bersama-sama berinformasi dalam siaran Buletin Utama. Selepas mengejutkan pesaing handalan dengan kemenangan dalam acara 100 meter semalam, pelari muda Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli sekali lagi mencuri tumpuan apabila merangkul kejuaraan dalam acara 200 meter lelaki pada kejohanan olahraga Super Series Kuala Lumpur yang berlangsung di Stadium Merdeka di sini hari ini. Atlet berusia 18 tahun itu mengakui masih dahaga kejayaan meskipun sudah merangkul pingat emas dalam kedua-dua acara tersebut kerana beliau menyasarkan pencapaian lebih besar pada kejohanan akan datang. Danish Iftikhar berkata tiada yang luar biasa dalam persiapan hari ini melainkan beliau mengikuti rutin biasa dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pemulihan dan rehat yang mencukupi bagi memastikan kemenangan dan membawa pulang pingat. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 21.81 saat untuk meraih pingat emas bagi acara 200 meter diikuti Muhammad Rizal Mikail Muhammad Romzi dari Majlis Sukan Negeri Pahang dengan catatan 22.23 saat, manakala tempat ketiga diraih oleh Muhammad Arir Iskandar Rusli dari Sukma Johor dengan masa 22.40 saat. Sementara itu bagi acara 200 meter wanita, Nur Aisyah Rofina Aling daripada Persatuan Olahraga Sabah meraih pingat emas dengan catatan masa 24.69 saat, manakala atlet negara Nur Afrina Batrisha Muhammad Rizal dan atlet Angkatan Tentera Malaysia Zaimah Atifah Zainuddin masing-masing berada di tempat kedua 25.50 saat dan ketiga 26.01 saat.